Kemudian susu. Sebabkan dia punya base tu pekat kan. Setiap kali kalau kita nak buat panas, campur susu panas sikit, kacau tu. Kalau tak nanti kita tuang susu tu kan, tuang terus, coklat ataupun matcha kat bawah tu macam tu je. Sebab dia pekat, dia tak larut tau. Susu sikit. Design memang untuk panas je lah, dia design je. Untuk latte kan memang untuk panas saja. Kalau sejuk macam tu kita kena pakai cold foam dengan sos lah. Alright. Kau ni lebih memang nak main art je semua kan. Itulah, tapi boleh je. Kalau nak main art ni lah, kita suggest kat semua ambil panas lah. Tapi biasa budak-budak sekarang mana nak main kan, semua guna air kan. Base ni sama je ni. Yang ni lebih kurang sama, cuma yang ni frontal dia sedap boleh tu kan. Lagi senang. Sebab dia dapat lubang, dia pressure dia kuat sikit. Lagi best lah. Lebih untuk slow pakai ni yang tak apa-apa laju sangat lah. Yang fast move dia pakai ni. Fast move kita semua ramai lah. Macam mana? Fast move kita semua ramai lah. Betul. So dia produce lebih cepat. Dia grow lagi cepat, dia froth lagi cepat. Cumanya apa-apa pun cleanliness dengan maintenance mesin tu sangat penting. Kalau kita tak jaga mesin tu, pakailah mesin rata-ribu pun memang ya, Maintenance je macam mana? senang je. Macam tadi lah, macam lepas kita buat, tiap-tiap kali lepas buat kena ni, clearkan ni. Lepas tu dia ada satu lagi, tapi tu nantilah bila dekat Kuala tu je baru kita orang tunjuk macam mana nak buat dia punya cleaning. Dia ada kena buat back flush, and then dia ada kena pakai dia punya powder semua tu lah kan. Tapi kalau ni biasa je, tiap kali blue, flush, lap dia punya mesin, okay. Tiap kali float, clear kan, keluar air, lap. Dia boleh lah. Kalau lap ni pasal dia function sama kan, lap dia sama, dia pakai lagi. Macam tu je. Cuma kalau F&B ni memang dia hygiene tu dia titik beratkan banyak sikit lah. Takut nanti kalau orang kena pupuk poisoning ke apa kan, tak best lah. Tambah susu. Susu kalau biar lama kat sini, tak lap, dia akan jadi masam kan. Lepas tu kita buat air lain, masuk pula, dah ada bakteria masuk ke orang lain minum, dah sikit pukul pula. Yang tadi customer tadi minum elok je. Memanglah, sebab ni bersih. Kan, yang second tu ini dah berlumut. Okay. Macam setiap kali steam tu, saya sekali saya suka setiap kali buat. Macam mana? Nak bagi dia buat Bersih tu? bersih. Setiap kali? Setiap kali. Sebelum kita steam, and then kita lap, selepas steam pun keluarkan sekali. Itu setiap kali. Sama juga macam ni. Blue head pun setiap kali. Lepas blue, bersihkan, lap.
Setiap. Cuma ya kalau time tutup tu kalau heavy kita buat black flash. So yang bila kita brew kopi, kan kopi dust tu kan dia halus. So potensi untuk dia masuk ke mesin tu memang ada lah. Memang ada. So kita kena bersihkan yang semua kopi kat dalam tu keluar kat sini. So untuk next use tu tak adalah dia